Northgan, Northgan, Northgan. Norphgun, Northgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Match day. So hari ini bermulalah dengan rasminya Liga Super Malaysia 2026-2027 dengan Piala Sumbangsi. JDT akan menentang Kuching City dan menerima tamu Kuching City hari ini. Kuching City FC. Kita nak pergi tengok mana penyokong Kuching City FC. Jom. Pucuk dicita ulam yang datang. Kita berani. Ni macam jual baju rasmi. Tanya baju diorang agaknya. Jom. Dia barang original Stand of Unity. Siap ada drum lah kat sini, ada drum. Ni berkenan aku dengan muffler dia. Muffler. Kucing. 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 Ni t-shirt. Mula-mula sekali kita beli muffler. Muffler satu ya bang? 35. Okey. 35 tengok ni. Aku beli tau. Tak ada sponsor Okay, now. Satu ya bang? Okey. Alright. Beli. Oh ni admin Stand of Unity. Halo. Ni korang follow ni Stand of Unity. Kawan kita nak pergi ACL tu ni. Follow sini. Alright. Tahniah pergi ACL tu Apa perasaan tu? Beli ni. Bendera ada, muffler ada. Ini baju ni apa? Sebahagian je ni. Yang dapat kami bawa dari Kuching. Okey lah tu. Saya pun daripada Kuching, Bang. Wah, iya. Saya orang Kuching. Ni baju-baju sebahagian katanya. Ni fresh daripada Kuching. Best. Sebab apa? Daripada jauh nampak ni. Mana boleh miss? Memang pergi lah. Mesti kena pergi kan? I have a story to tell you. Member tak dapat beli tiket. Okay, so aku tengok grandstand ada tiket. So aku nak beli tiket sekali, lepas tu tengok habis. Lepas tu aku cakap tak apalah, korang ambil tiket aku. Beria nak bagi member. Rupanya aku pun lupa nak beli tiket. Lupa. So dengan penuh keredaan ilahi, tak apa, kita turun je stadium untuk merasai pengalaman lah. DT Direct tu semua boleh beli juga dekat sini. Cumanya tak banyak pilihan lah. Mungkin saiz pun kurang. SIM baru, I need new purse. Comelnya. I found something cute. Korang. Dia cantik. Dia ada warna pink striking yang pink tu. Dengan ni warna navy ni. Cantik. Ini smart. Tengok ni apa, rupanya ni rupa rimau. Dia emboss ni lukisan rimau rupanya. Aku ingat hiasan lada. Masa aku tak mampu beli jersey dulu ni baju aku. Ini mana-mana aku pergi pakai baju ni. Comel harga berapa? RM9 je. Ada pink, ada purple, ada pelbagai jenis saiz. Comel kan? Orang yang simple. Ni. Dua ni. Cun melecun. Ada kecil je Johor kat situ. Ni vibe kemo army, kemo askar ni. Dia satu set lah. Ada tali pink macam ni. Seluar. Ni seluar. Jadi lah. Support lah kita punya produk lokal. Okay, ni JDT Lubricant. Dia depan, dia selalu buka lah juga ni. Lubricant. Ni JDT Lubricant. Motorcycle and for the car. Lah. Ini ada. Ni untuk motosikal geng. And for the purchase, we have the lucky draw. Lucky draw ni macam setiap game ke ada? Ada lucky draw. Kita memang dekat sini. Okey. Setiap game memang ada lucky draw. Kalau korang nak lucky draw, ni main ni. Beli any. Engine oil mana-mana. Engine oil boleh main lucky draw. Ya. Okay.
Miss Brother ni kena interview. Oh nak tengok. Okey, boleh. Boleh lah. Kau dah kahwin belum? Boleh. Entrance untuk fans away, dia sebelah je dia JDT Direct. Jumpa JDT Direct, sebelah tu. Away punya fans punya tempat masuk. Semangat ni, terperanjat aku ni daripada Kuching ni dia orang fly daripada Sarawak, Sibu pergi ke untuk sokong Kuching City FC. Ni memang betul-betul dia dedikasi siap satu family datang lagi. Dari Sibu, Sarawak. Kan ni sama. Sibu Sarawak. Oh, tapi di sini dekat mana tak jauh? Oh, sampai Pagi tadi. Oh, ya ke? Jauh dah tak. Ini first kali datang sini. First time. Oh, dekat stadium negeri pun dah datang. Tak pernah, ini yang first time. Oh, dia Pernah datang Johor tapi tak pernah pergi stadium. I see. Yang di Sarawak kalau di Kuching di stadium Kuching pernah pergi. Pernah. Oh, memang punya first year lah ni. Oh, okey. Ini family dari Kuching. Oh, ni semua dari Kuching. Dia dari Kuching, dari Masya Sibu Allah. ke sini. Oh. Dia orang flight dari Kuching tapi flight dari Sibu. Wah, mantap. Okey, malam ni prediction boleh? Prediction. Abang bagi kat abang. Prediction bagi kat abang. Okay. Oh, malam ni prediction bang. 1-0 lah. 1-0. Satu tu siapa tu? Satu tu Kuching. Ya, kita tengok ini isinya tu Ya, ni ya. Kuching. Kalau Kuching City dia punya sorak. Sorak. Tidak surat. Oh, tukar sorak dia tolak orang lain. Apa sorak Kuching City punya sorak. Di setiap game dia pergi Kuching. Wah. Semi sorak. Kalau macam JDT kan ada luaskan kosong tu Johor. Kalau Kuching City apa? Kau. Dia blur. Okey. Hidup pagi ngelapan lah. Gitu. Okey, prediction ni malam ni. Oh, prediction lah. Kosong. Dua tu apa tu? Kuching. Dekat dalam ada. Boleh tekan pegang-pegang. Ni warna pink ni. Cantik. Oh, atas ni ada tulisan lah, geng. Jadi TFC official dia getah dia rubber. Emboss. Ini memang untuk perempuan ni. Ompa. Smart geng, smart. Kalau Johor ni boleh pakai untuk Johor Jiro juga. Kan. Okey ke winter dia. So nampaknya aku memang tak dapat tiket. Tak apalah, bukan rezeki untuk tonton perlawanan secara langsung. Tapi aku akan lepak dekat Zeus dan tengok dekat phone aku. Tak apalah. Aku rasa penting untuk datang juga stadium dan hadir secara fizikal untuk piala sepenting ini. Walaupun tak dapat tiket tapi at least aku memeriahkan suasana lah. Satu orang tu memeriahkan juga tau. So perlawanan pun dah nak start. Inilah dia. Perlawanan pun dah nak start. Dia orang pun dah nyanyi lagu negaraku. Berita seperti naturalisasinya Bergson, Hidalgo dan Shane Lowry seperti berlega-lega sebab dalam senarai kesebelasan utama dan pemain simpanan menunjukkan mereka disenaraikan sebagai pemain bukan antarabangsa. So maknanya dia adalah pemain tempatan. Maksud bermain pemain tempatan tu adalah dia sudah menjadi warga negara Malaysia. Dan nampaknya Arif Aiman adalah kapten untuk malam ini.
Wow. VAR punya yang jaga VAR tu, 3 orang. Starting line up untuk Kuching City, dia orang guna 4-4-2 Cisco Munoz. Ya. Wah, komentari dekat stadium tapi tengok pakai phone First time aku buat. Kelakar rasanya. Ada kegemaran aku. Masya Allah. Oh, Kuching City pun ada. Tengok. This is a nice shot. This is a nice shot. Nice angle. Wow, Aziz Nazli blonde malam ni. Blonde beliau. Lepas tu Shihan Hazmi pink beliau malam ni. Bukan rambut pink, baju pink, rambut hitam. Cough. Dah pun bermula. Jom kita tanya orang sama nasib dengan saya. Tunggu match habis dekat Zeus tu. Okey, ni akak-akak yang senasib dengan saya duduk dekat dalam Zeus. Tunggu match habis saya. Boleh saya tanya kenapa duduk dekat Zeus ni? Banyak anak. Control. Uncontrol nanti kat dalam ramai orang kan. Ramai orang. Kelas tak sama? Ni adik saya. Ini tu sama stadium ke? Saya husband saya staff sini. Every game saya akan datang sini lah. So every game duduk di sini lah. Tak juga, saya duduk office dia. Tak pun kadang-kadang naik. Kalau macam game yang tak heavy sangat, tak ramai orang sangat, saya naik. Sebab saya pun ada anak kecil kan. Ya. Panas, lepas tu tak boleh bawa kipas pun. So saya kat sini je, kat bawah je biasa. Faham. Assalamualaikum. Boleh saya tanya? Kenapa duduk dekat sini masa perlawanan sedang berlangsung? Saya tengah order sebenarnya. Saya order lumca dengan Inside Scope. Inside Scope dia kalau tengok wafer dia sekali dengan es krim kan. Waffle? Ada wafer sekali dengan es krim. Tak boleh tahan, tadi ingat nak beli air je. Tadi masuk Inside Scope tengok ada wafer dengan es krim kan. Tak boleh jadi apa. Beli tu satu. Search yoga cloud. Krim. Cream. Sedap. Tak minum lagi lah. Belum, orang tunggu. Dia nak kena combo kan dia. Dia ada es krim dia sekali kan. Ada dengan wafer. Ais krim ke ais krim apa? Coklat, dark coklat tadi saya ambil. Dark coklat peanut. Tak ada lagi. Ni dia makanan yang abang ni order. Apa ni nama dia? Sedap. Ini sister ni lah ni yang buat ni. Ya, terima kasih. Tengok ni. Ini persepaduan ini dia makanan match day makanan ringan match day. Yang enak. Okey, selamat menikmati. Oscar Ribas. Baik juga tengok. Wow. First time aku dengar dari luar stadium. Juga sekarang kosong 20 minit kurang daripada 20 minit lah tapi orang dah mula keluar ramai yang dah nak balik dah. Antara sebabnya adalah ialah mengelakkan kesesakan lalu lintas lah, dan nampaknya mereka yakin yang JDT dah menang lah. Tengok kamu orang sempat siap tengah siap-siapkan podium nampaknya Kuching City akan bertemu dengan Stand of Unity dulu. Jom
Kevin Medina is approaching them. Wow. Kevin Medina over there. They're calling for Kevin Medina, so Medina went there, take some photos with the supporters. We can say that it's kind of a warming up communication in between Daily fans and Kevin Medina. Thank you so much, Kevin Medina. That's very generous of you. Okay, soalan aku adalah kenapa dia tak suka second half tu jadi full time. Punya visual tu biasanya dia letak full time, tapi dia jadi second half sahaja. But this is full time Dah habis lah, orang dah balik dah Perlawanan Piala Sumbangsih jadi tim menentang Kuching City FC 3-0. Inilah dia. Sekian dulu video kali ini. Minta izin mengundur diri. Kalau sudi like, comment, share, subscribe. Moga kita berjumpa lagi.